Adakah Trump berpuas hati dengan kadar tarif yang diletakkan kepada seluruh dunia? Okey, nak cerita pasal tarif. So, US dah bagi tahu tarif untuk negara kita adalah 25%. Sebenarnya tarif tu dikenakan agak tinggi juga. Tapi kalau kita tengok reaction usaha Malaysia, okay, apa dah jadi kepada market kita boleh nampak lah market kita tak ada react terus sangat lah, tak ada kejatuhan ke. Cuma kalau kita nak bandingkan untuk jangka masa panjang, insyaAllah dia tak ada impact yang terlalu besar lah kat situ. Right? So jadi tak perlu risau dah. Sebab satu lagi, orang dah cerita pasal tarif ni dah lama tau, sejak bulan 1 lagi. Jadi cerita tu macam dah lapuk, dah boring. Bursa ni dia cepat absorb. Okay, so kalau kita tengok pun reaction dekat chat ni pun tak ada apa-apa perubahan yang besar lah. Okay, jadi boleh maintain. Cuma hari ni 4 hari bulan 4 disebabkan market US jatuh teruk pada malam tadi. Teruk tau jatuh dekat 1,300 point. Diorang sendiri yang bermasalah, bukan kita. Tapi disebabkan market US jatuh, kita pun ada impact jugalah dekat situ. Nanti kita akan nampak lah market kita akan ada reversal balik, akan ada kenaikan balik. Just monitor je pergerakan market kita. Apa-apa pun tarif tu tidak memberi impact yang besar lah kepada market kita, insyaAllah. Okay, so selamat berdagang. Kita dah habis raya ni, market kita akan start aktif pada second quarter insyaAllah.